Don't. Filem ini berdasarkan kisah benar. Seramnya. Cerita apa ni weh? Misteri Fraser 1910. Bergenre historical horror tahun 2025. Mengisahkan tentang Louis James Fraser, lakonan Josiah Hogan, berasal dari Scotland yang membuka Bukit Fraser pada tahun 1890 serta mendapat kekayaan hasil dari perlumbungan biji timah di situ. Lalu membangunkannya menjadi pusat bandar dan pertemuan sosial warga elit, terutamanya tentera British. Mr. Fraser melantik Ahsan lakonan Ahmad Kamaruddin, orang kepercayaannya, sebagai pengurus, dan Ahsan tinggal bersama isterinya Wati lakonan Isha Riana di kuartus pekerja. Satu hari secara tiba-tiba pada tahun 1910, Mr. Fraser hilang secara misteri dan meninggalkan 1000 teka-teki kerana banglo serta perniagaannya ditinggalkan begitu saja. Dengan kehilangan Mr. Fraser, Ahsan dipertanggungjawabkan menjaga perniagaan majikannya itu. Kemudian dia bersama isterinya berpindah ke banglo milik Mr. Fraser. Bagaimanapun, sejak berpindah, berlaku pelbagai kejadian mistik yang membuatkan Wati sering meracau dan dirasuk guys. So, korang rasa apakah yang akan berlaku selepas itu? Jadikah Mr. Fraser ditemui atau misteri di banglo tersebut terungkai? Yang itu korang kena tengok sendiri, okey? Filem ini telah diterbitkan dan ditulis skrip oleh Elani Aidit. Sebelum teruskan, aku nak ucapkan tahniah kepada filem Misteri Fraser 1910 kerana telah memenangi Audience Choice Winner di First Time Filmmaker Session Volume 4 Festival Live of Pinewood Studio London dan mengalahkan 26 buah negara bertanding dengan mendapat undian tertinggi. Hebat gila tu. Filem ini berdasarkan kisah benar. Korang bayangkanlah dari tahun 1910 sehingga kini, kehilangan Mr. Fraser masih kekal misteri. Kan seram tu. Aku sebenarnya tak ada interest langsung pun nak tahu pasal Bukit Fraser. Tapi lepas kewujudan filem ini, aku terasa excited nak tahu apa kejadah yang berlaku di situ. Masih tidak dijumpai sehingga kini dan macam mana boleh menang sampai mengalahkan 26 buah negara kot, bukan 26 buah negeri. Kan amat-amat dahsyat tu. Dan nak tahu juga misteri tentang rumah tu, kenapa Wati kerasuk, apa kaitannya dengan Mr. Fraser. Bagi semua peminat filem seram, Misteri Fraser 1910 akan menemui penonton di pawagam seluruh negara mulai 26 Jun 2025. Jom, tunggu apa lagi guys? So, apa komen anda? Aku Syah Rubio. Bye.